Apa hukum ketika suami mengajak isteri bersama, isteri tolak ajakan? Marah suami yang mahu bersama. Siang untuk laki dia. Siapa tanya ni? Dengar baik-baik. Orang perempuan bila dia sihat tak sakit, bila suami dia ajak bersama, hendaklah ditunaikan. Maksudnya isteri sedang memasak di dapur, tengah buat kek lapis kat bandar dah. Laki dia panggil, "Yang, jimak." Faham lagi contoh Datuk contoh. Nah, maka kalau tengah goreng ikan, lepor kuali pergi kat isteri. Kenapa? Kerana hadis tadi. Fal ta'tihi walau kanat ala tanut, datang segera kepada suaminya walaupun sedang sibuk di dapur. Itu panggil isteri solehah. Jadi tiba-tiba kita tak dapat isteri macam tu, dah macam mana? Cerai? Jangan, sabar je lah. Nasihat dia, fa'izuhunna, nasihat. Tak makan nasihat, kita buat balik borang poligami. Bang, kenapa bang? Kerana saya ajak awak bersama awak selalu marah saya. Jadi saya terpaksa kahwin seorang lagi untuk mudah jimak saya. Faham lagi? Dia ambil surat tu, memang dia koyok terus sebab dia pantang poligami. Dia kata jangan poligami, mulai sekarang 24 jam jimak. Faham lagi? Tu nampak? Tu orang perempuan jangan main tu dah.